Assalamualaikum adik-adik. Jom cuba jawab soalan berikut. Antara berikut, yang manakah kesan beriman kepada sifat iradah? Alif, suka menuntut ilmu. Ba, menjaga tutur bicara. Jim, redha atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dal, sentiasa bersedia mengingati mati. Letakkan jawapan adik-adik di ruangan komen. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk soalan seterusnya. Assalamualaikum.